Hai Topsibian, adakah anda takut kepada moluska atau reptilia yang menyeramkan? Kalau ya, anda mungkin nak alihkan pandangan sebab makhluk-makhluk ni memang sebuah mimpi ngeri. Beberapa ekor cacing yang paling kecil pun ada racun yang boleh membunuh. Anda patut lari laju-laju. Kura-kura alligator. Kura-kura gergasi yang nampak macam baru keluar dari zaman Jurassik ni, jangan sesekali pandang rendah. Bila haiwan ni mula buru mangsa, memang tak percaya dengan mata sendiri. Tak tahu bila masa haiwan ni tekan turbo sebab boleh gerak laju gila sampai boleh melompat terus ke arah mangsa. Dan bukan senang nak lari pula tu. Sebab haiwan ni ada senjata berupa rahang yang bentuknya macam paruh. Dengan kekuatan gigit sampai 1004 paun per inci persegi. Sekali ngap boleh putus tangan atau kaki mangsa dalam sekelip mata. Bahkan buaya kecil pun pernah jadi mangsa haiwan ganas ni. Bayangkanlah, lobak merah besar pun boleh putus dua macam tu aja. Kalau tangan korang yang tersilap masuk, tak payah fikir panjang. Mungkin terus hilang. Dan kalau rupa garang haiwan ni dah cukup buat korang meremang, tunggu dulu. Sebab haiwan ni boleh hidup sampai 100 tahun. Biawak Komodo atau Komodo Dragon. Walaupun nama macam naga, haiwan ni sebenarnya cuma sejenis biawak je. Tapi saiz haiwan ni sangat besar kalau nak dibandingkan dengan geng-geng lain. Bila dah dewasa, haiwan ni boleh membesar sampai 3 meter panjang. Biawak Komodo memang predator hardcore. Boleh redah hutan, menyelam dalam air dan kalau berlari pun boleh capai kelajuan sampai 20 km sejam. Kalau korang jadi mangsa, memang kena pecut selaju boleh. Kalau tak, nasib korang lah. Kalau tak sempat lari, korang memang kena bersedia dengan gigitan maut dari haiwan ni. Sebab dalam air liurnya penuh dengan lebih 80 jenis bakteria. Sekali gigit, bakteria tu akan masuk terus ke dalam darah dan buat badan jadi jangkit teruk. Kadang-kadang mangsa mungkin sempat lari tapi tak sampai 3 hari terus rebah. Tamat riwayat. Lepas tu, biawak Komodo akan guna deria bau yang super sensitif. Boleh kesan bau sampai 4 km jauhnya untuk jejak semula bangkai mangsanya dan nikmati hidangan dengan tenang. Geriang Hila atau Gila Monster. Kalau korang memang jenis yang tak suka cicak dari dulu lagi, geriang Hila ni mungkin boleh buat korang mimpi ngeri. Sebab selain badan yang besar dan panjang lebih 60 cm, kulitnya penuh dengan sisik yang rupa macam manik. Satu badan pula tu, siap dengan corak yang boleh buat orang menjerit tengok. Geriang Hila ni biasa duduk kat tempat kering macam kawasan gurun Arizona. Haiwan ni suka duduk dalam lubang yang digali sendiri dekat kaki bukit. Perangai pun berubah ikut cuaca. Tapi sebab penglihatan tak berapa elok, bila nak cari mangsa, haiwan ni lebih banyak guna deria bau dan rasa. Walaupun nampak macam pemalu, jangan pandang rendah. Sekali gigit, memang tak nak lepas. Macam ada gam kuat. Kalau kena gigit, sakit bukan main. Boleh bengkak, rasa nak muntah, tekanan darah naik mencanak atau sampai susah nak bernafas pun ada. Jadi, kalau tak penting sangat, elakkan pegang. Kena sekali memang tak berbaloi. Cacing kepala tukul. Agak-agak apa benda yang kecil, lembik tapi kepala macam tukul dan boleh jadi mesin pemusnah? Jawapannya, cacing kepala tukul. Haiwan kecil yang nampak jinak tapi sebenarnya pemangsa yang rakus. Cacing ni berasal dari Asia Tenggara tapi dipercayai dah menyusup masuk ke Amerika sejak awal tahun 1900. Warna badan haiwan ni pelbagai ikut jenis. Ada kelabu, coklat, keemasan, hijau dan bermacam corak. Saiz maksimum cacing ni bila dah dewasa ialah sekitar 20 cm. Walaupun nampak lembut dan menggeliat manja, haiwan ni sebenarnya pemburu haiwan kecil seperti cacing tanah dan siput. Tak hairanlah kalau siput-siput pun trauma dengan kehadiran cacing kepala tukul. Masalahnya, walaupun cara hidup macam ni biasa je dalam dunia semula jadi, tapi cacing ni boleh rosakkan ekosistem sebab haiwan ni bunuh cacing tanah yang sebenarnya penting untuk kesuburan tanah. Haiwan ni akan balut mangsa dengan badannya, lekatkan lendir tebal, kemudian keluarkan toksin tetrodotoxin untuk larutkan tisu dan telan perlahan-lahan. Haiwan ni boleh membiak dengan pantas, nak kelun diri sendiri pun boleh, nak bercinta pun boleh. Kalau nak potong dua pun, kedua-dua belah boleh hidup balik, macam cheat code dalam game. Nak hapuskan pun susah sebab lendir dan toksin dekat kulit buat pemangsa pun geli nak makan. Manakala manusia pula tak boleh sentuh sebab toksin boleh buat kulit jadi merah dan gatal-gatal. Kalau haiwan peliharaan tertelan, boleh sakit teruk. Pakar pun kata sekarang masih belum jumpa cara semula jadi untuk kawal haiwan ni. Kalau terjumpa, satu-satunya saranan adalah tangkap masuk dalam plastik dan ikat ketat-ketat, jangan bagi merayap atau membiak lagi.
Pendek kata, haiwan ni memang antara ancaman ekologi paling senyap tapi bahaya. Leucochloridium, si cacing zombie. Dalam dunia haiwan pun ada zombie betul-betul. Dan yang seramnya, haiwan ni boleh kawal badan dan minda mangsa lagi. Penjahat yang dimaksudkan itu ialah Leucochloridium, sejenis cacing parasit yang sangat kejam. Cacing ni akan mula dengan bertelur dalam najis burung. Bila siput makan najis tu tanpa sedar, telur parasit tu akan masuk dan berkembang dalam pankreas siput. Jadi satu peringkat yang dipanggil sporosis. Bukan setakat tu je, haiwan ni juga boleh ubah tingkah laku si siput. Contohnya, haiwan ni akan paksa siput keluar waktu siang walaupun siput sepatutnya aktif waktu malam. Bila dah cukup kuat, haiwan ni akan meresap masuk ke bahagian lain badan, terutamanya tangkai mata siput. Dekat situ, haiwan ni akan bina satu kantung telur yang penuh dengan lava dan kantung ni akan berdenyut-denyut macam ulat hidup untuk tarik perhatian burung. Burung akan ingat tu ulat lalu datang dan makan. Bila burung termakan, telur dalam badan siput akan menetas dalam usus burung. Tapi kalau burung cuma patuk sikit dan siput tak mati, siput tu akan terus jadi rumah tumpangan untuk si cacing zombie ni buat seketika lagi. Macam mana nak tahu siput tu dah kena serang? Pakar kata kalau siput tu tiba-tiba aktif waktu siang, bergerak pelik dan perlahan-lahan, tu tanda besar yang haiwan ni dah mula kuasai badan siput tu. Parasit jenis ni cuma kacau siput dan burung je. Manusia tak terjejas langsung. Ular uruk-uruk. Ular uruk-uruk ni memang selalu jadi bintang utama dalam dokumentari hidupan liar. Sampai orang sanggup redah padang pasir semata-mata nak tengok haiwan ni. Salah satu ciri paling ikonik, loceng dekat hujung ekor yang akan berbunyi bila digoncang sebagai amaran supaya jangan dekat. Tapi jangan ingat comel je, sebab haiwan ni juga tersenarai antara ular paling berbisa dan berbahaya dekat dunia. Kalau nasib malang dan kena gigit, darah boleh jadi beku, kawasan luka akan rasa sakit sangat dan bisa tu memang serang terus sistem darah. Boleh rosakkan tisu dan otot sampai terpaksa buang anggota badan tu secara kekal. Kadang-kadang bisa haiwan ni boleh masuk sampai ke sel saraf. Tu yang boleh ganggu sistem saraf dan penglihatan. Susah nak telan, otot pun jadi lemah dan boleh sampai susah nak bernafas. Dalam kes paling teruk, sistem pernafasan terus gagal berfungsi. Kena gigit sekali pun nasib badan lah, tak tahu berapa peratus boleh survive. Dengar macam ni terus seram sejuk. Takut weh. Cacing lepeh New Guinea. Ramai orang ingat cacing ni mangsa je, bukan pemangsa. Tapi cacing lepeh New Guinea ni lain macam sikit. Walaupun nampak kecil dan lembap, haiwan ni sebenarnya pemburu yang sangat ganas. Sampai tersenarai antara 100 spesies invasif paling berbahaya di dunia. Tak main-main weh, ni fakta betul. Haiwan ni makan siput kecil sebagai makanan utama, termasuk juga cacing tanah dan juga spesies isopod yang hidup dalam tanah. Semuanya penting untuk ekosistem. Bila haiwan ni menyerang kawasan baru, ekosistem boleh runtuh terus. Nasib baik haiwan ini hanya aktif atas darat je. Dalam air belum power lagi. Rupa bentuknya pula warna coklat gelap, badan panjang, lepeh dengan belakang sedikit melengkung dan perut rata. Ada lendir melekit dekat seluruh badan supaya kulit tak kering. Bahagian kepala ada sesungut kecil macam siput dan saiz panjangnya sekitar 4 hingga 7 cm. Haiwan ni boleh membiak sangat cepat, tahap yang kita pun tak sangka. Dan tahu tak siapa penyebab ia tersebar? Manusia sendiri. Ada negara bawa masuk haiwan ni untuk kawal populasi siput gergasi Afrika yang merosakkan tanaman. Tapi malangnya, ni macam racun senyap sebab bila siput asli makin pupus, cacing ni pula jadi raja. Pakar-pakar perasan haiwan ni bukan saja memburu sendiri, tapi kadang-kadang serang mangsa secara berkumpulan juga. Hui, menakutkan. Walaupun penyelidik nak kawal guna kaedah biologi, sampai sekarang masih belum ada cara yang berkesan. Yang pasti, haiwan ni sensitif dengan cuka, minyak sitrus dan juga garam. Tu je yang diketahui setakat ni. Lagi satu perkara yang berbahaya, haiwan ni boleh jadi pembawa parasit bernama Platydemus manokwari yang mungkin menyebabkan penyakit jantung pada manusia. Kalau sentuh kulit pun boleh kena ruam dan gatal. Jadi kalau jumpa haiwan ni, tolong jangan pegang tanpa lapik. Pakai sarung tangan atau guna penyepit. Belum ada bukti rasmi lagi tentang bahayanya, tapi lebih baik berjaga-jaga dulu kan? Biawak manik Meksiko. Haiwan ni satu geng dengan geriang hila, tapi saiznya lagi besar dan panjang dari adik-beradik lain. Beza paling ketara, haiwan ni ada bisa tapi gigi tak penuh. Bisa tu tak boleh sembuh macam haiwan berbisa lain sebab terletak kat bawah rahang. Jadi nak serang mangsa, haiwan ni kena kunyah perlahan-lahan sampai bisa tu keluar sendiri.
Bagi manusia, bisanya memang tak sampai tahap maut. Kesan dia boleh buat tempat kena tu bengkak, badan berpeluh, tekanan darah turun dan mungkin ada sesak nafas ringan sikit. Sikit-sikit pun tetap ngeri juga tu. Tapi jangan risau, haiwan ni bukan jenis yang akan tiba-tiba muncul kat rumah korang. Habitat asal haiwan ni dekat kawasan gurun kering kontang dari Mexico sampai Guatemala. Makanan utama pula burung, mamalia kecil, katak dan serangga. Dan walaupun ada mangsa cuba lari panjat pokok pun belum tentu selamat. Sebab haiwan ni panjat pokok laju gila. Bila dah gigit dan bisa dah masuk, siapa pun terpaksa mengalah. Ular tedung hitam penyembur bisa. Spesies ular berbisa ni memang buat korang kena fikir 2 kali sebelum nak dekat. Sebab apa? Sebab haiwan ni boleh sembur bisa sampai jarak lebih kurang 1.2 ke 2.4 meter. Kalau kena kat mata dan tak sempat cuci, boleh jadi buta terus. Kalau tak kena mata tapi kena kulit pula, boleh rasa pedih, melecet sampai jadi luka berair dan bengkak. Tapi korang boleh tarik nafas lega sikit sebab ular tedung penyembur bisa hitam ni bukan jenis yang suka keluar merayau suka-suka. Asalnya dari Afrika, saiz pun tak besar sangat. Boleh membesar sampai 1.2 ke 2.2 meter. Warna pun berbeza ikut kawasan. Ada yang hitam, kelabu cerah atau kuning keperangan. Haiwan ni boleh keluar memburu siang atau malam bergantung pada musim, lokasi geografi dan suhu siang hari. Korang pun tak payah risau sangat sebab manusia bukan makanan utama haiwan ni. Biasanya makan tikus, burung, ikan, telur biawak dan kadang-kadang ular lain juga. Tapi kalau korang tersilap langkah sampai masuk kawasan, jangan pelik kalau tiba-tiba kena serang. Biawak Papua. Walaupun rupa tak macam buaya, tapi bentuk badan dan gaya haiwan ni memang buat orang teringat dekat buaya juga. Haiwan ni sebenarnya spesies biawak monitor yang paling besar dan panjang dalam dunia. Boleh jumpa dekat kawasan Papua New Guinea. Panjang badan boleh cecah sampai 6.5 meter. Bukan main. Tapi perangai haiwan ni memang tak mesra langsung. Memang dari asalnya dah garang. Tambah pula dengan gigi yang panjang tajam, ekor kuat macam cemeti besar dan pergerakan yang lincah atas tanah maupun atas pokok buatkan haiwan ni jadi pemburu yang jarang gagal. Makanan utama termasuk burung, mamalia kecil, telur dari pelbagai jenis haiwan dan juga bangkai. Walaupun manusia bukan target utama, jangan sesekali masuk kawasan haiwan ni. Biawak Papua ni sangat jaga wilayah. Kalau terserempak depan-depan, memang haiwan ni akan serang tanpa banyak kira. Ular tanah. Dengar je nama ular, memang ramai yang automatik tak nak dekat. Lagi-lagi kalau jenis macam ular tanah yang sangat berbisa, korang kena hati-hati betul. Sekali gigit je, bisa boleh keluar sampai 105 mg. Bisa tu boleh buat darah jadi beku, pecahkan salur darah halus dan sebabkan bengkak dalam badan. Tapi yang lebih menakutkan, ada rekod kata haiwan ni boleh hasilkan bisa sampai 310 mg. Tu yang buat orang dekat Amerika sangat takut dengan haiwan ni. Panjang badan ular ni biasanya dalam 1.8 ke 2.4 meter. Dan serangan pun tepat macam guna GPS sebab haiwan ni boleh kesan haba dari badan mangsa. Selain tu, lidah pun power, boleh rasa bau dalam udara. Kalau korang risau haiwan ni suka merayau, tak perlu risau, habitat utamanya dalam hutan hujan. Tapi kadang-kadang boleh juga terserempak kat kebun atau rumah terbiar kalau tempat tu ada tikus yang jadi makanan haiwan ni. Jadi kalau korang jenis suka teroka rumah terbiar, hati-hati sikit, admin dah bagi amaran. Buaya Sungai Nil. Raksasa bengis dari Sungai Nil ni memang buat ramai orang kecut perut. Haiwan ni bukan main-main. Dengan saiz kedua terbesar di dunia, panjang badan boleh cecah 3 hingga 5 meter. Berat pun ratus-ratus kilogram. Tapi yang paling menakutkan bukan saiz tu semata-mata, tapi gaya serang hendap dan taring tajam yang boleh buat orang menjerit tak sempat nak buat apa. Secara semula jadi, haiwan ni hidup dalam kumpulan. Bila tiba masa nak memburu, haiwan ni akan kerja berkumpulan, tunggu mangsa lalu, sama ada haiwan lain tengah lintas sungai atau tengah minum air kat tebing. Bila timing ngam, haiwan ni akan terkam, gigit dan tanam taring dalam-dalam. Lepas tu tak bagi peluang langsung untuk mangsa lari. Lepas dah tangkap, haiwan ni akan telan mangsa satu persatu dengan penuh nikmat. Dan bukan setakat haiwan liar je yang jadi mangsa. Ada laporan kata buaya Sungai Nil pernah serang manusia juga. Sampai ada yang cedera parah atau terus meninggal setiap tahun. Siput kapal gergasi. Kalau nampak haiwan ni, confirm ramai yang akan rasa geli sebab bentuk haiwan ni besar, panjang dan berlendir. Setiap kali nampak memang terus rasa tak selesa.
Tapi bukan setakat rupa haiwan ni je yang buat orang tak suka. Siput kapal gergasi ni sebenarnya ancaman besar yang para pelaut dah benci sejak abad ke-17 lagi. Sebab apa? Sebab haiwan ni suka makan kayu. Bahagian kepala haiwan ni bentuk macam mata gerudi. Haiwan ni akan korek dan gigit masuk ke dalam kayu. Bukan setakat kayu pokok je, tapi termasuk badan kapal, tiang pelantar, jeti dan apa saja yang diperbuat daripada kayu. Kalau populasinya banyak, struktur kayu tu boleh jadi rapuh dan runtuh dalam masa singkat. Malah kapal pun boleh karam tanpa sesiapa sedar kerosakan yang berlaku. Ada juga kes-kes terkenal yang melibatkan serangan haiwan ni. Contohnya Christopher Columbus. Pelayar Amerika yang terkenal tu pernah tulis dalam catatan yang kapal-kapal dalam konvoi dia kena gigit sampai berlubang-lubang macam sarang lebah. Lepas tu pada tahun 1946, Kerajaan Amerika Syarikat pernah buat anggaran kerosakan yang berpunca daripada haiwan ni dan jumlahnya lebih 236 juta ringgit. Walaupun zaman sekarang banyak kapal dah guna besi atau bahan fiber yang mana tak sedap untuk haiwan ni makan, populasi haiwan ni tetap aktif dan tersebar dekat kebanyakan kawasan pesisir pantai. Oh ya, walaupun nama haiwan ni siput kapal gergasi, sebenarnya haiwan ni tergolong dalam keluarga moluska, lebih dekat dengan jenis kerang. Asal-usul sebenar haiwan ni pun tak jelas. Tapi yang pasti, haiwan ni boleh membiak dengan sangat cepat. Yang paling unik, haiwan ni tak perlu pasangan pun. Boleh membiak dengan sendiri. Dah lah merosakkan harta benda, boleh beranak sendiri pula tu. Memang luar biasa. Anaconda. Bila sebut nama ni je, confirm ramai terus terbayang filem seram atau aksi hutan yang pernah ditayang kat TV. Sebab anaconda ni memang popular dalam dunia hiburan. Tapi realitinya pun tak jauh beza sangat. Ular ni boleh membesar sampai 9 meter dan pandai berenang dengan laju. Tapi bila atas darat, terus jadi slow motion pula. Walaupun haiwan ni tak berbisa, cara memburu mangsanya memang power. Haiwan ni guna sensor pengesan haba inframerah dekat dahi waktu memburu masa senja sampai tengah malam. Bila dapat mangsa, anaconda akan lilit kuat-kuat dengan badan yang besar dan padat tu sampai mangsa sesak nafas terus. Lepas tu haiwan ni akan telan mangsa tu masuk sekali harung, tak kisah besar mana pun. Dan jangan risau pasal saiz mangsa besar ke tak, sebab sistem pencernaan haiwan ni memang power. Memang ambil masa lama nak hadam, tapi sekali makan kenyang terus sampai berminggu-minggu, tak payah cari makan lain. Siput kon. Bila turun mandi laut, kebanyakan orang takut apa? Biasa jawapannya ialah jerung atau obo-obo. Tapi, kajian menunjukkan bahawa racun daripada seekor haiwan ni saja boleh membunuh sehingga 700 orang. Cengkerangnya yang berbentuk kon dan berwarna-warni sering menarik perhatian penyelam baru yang tidak tahu bahayanya. Walaupun banyak jenis tidak berbahaya kepada manusia, tetapi jika tersalah jumpa spesies Conus geographus atau Conus textile, racunnya sangat berbahaya kepada manusia kerana ia menghalang penerimaan saraf dan otot. Bila haiwan ni menjumpai mangsa, ia akan menyuntik racun menggunakan jarum halus di bawah kulit. Racun ini adalah sejenis peptida atau protein rantai pendek yang memberi kesan kepada sistem saraf. Jika disengat oleh haiwan ni yang kecil, mungkin hanya terasa seperti sengatan lebah. Tetapi jika dari jenis besar, racunnya boleh membawa maut. Jarum racun haiwan ni juga mampu menembusi pakaian selam dan sarung tangan. Kiranya tak kisah kau pakai gear power mana pun tak jamin selamat. Tapi dalam satu sisi lain, racun haiwan ni juga ada manfaat. Sebenarnya racun tu sedang dikaji untuk dijadikan ubat tahan sakit dan rawatan penyakit tertentu. Namun begitu, jika ternampak haiwan ni di laut, elakkan diri kerana ia boleh menyebabkan kematian. Jika anda suka video Top Sip, anda boleh komen, like dan follow.